Saya tak tahu kenapa sampai sekarang saya tak suka makan paprik. Tapi kalau buat resepi macam ni saya cukup berkenan. Lepas tu gue pula nasi dengan minyak dia sikit. Allah, lemah lah rasa. Awak sedap sangat ni. Resepi kita buat hari ni mudah-mudah saja, tak gaduh nak buat cabai blender ke, bahan tumbuk apa ke. Ikut je step ni, mula-mula gaul semua jenis sos yang saya dah tulis dalam video ni. Lepas tu kita goreng petai, cili padi dan daun limau purut. Lepas tu gue ayam dengan pepper, kalau suka buah tepung silakan. Dan kita goreng lah lebih-lebih kurang macam ni saja. Saya tak mau dia terlalu garing sangat. Lepas tu tumis bawang putih lagi banyak lagi sedap, tambah cili flakes. Lepas tu masukkan bancuhan sos yang kita dah buat tadi. Gaul-gaul rata sampai sebati. Saya tambah sedikit Thai palm sugar dan sedikit air. Masak sampai dia memekat. Dan masukkan ayam, besarkan api dan gaul lah sampai ayam tu berpalut elok dengan kuah tu. Last sekali buah petai, cabai, daun limau purut. Gaul-gaul rata. Siaplah. Resipi ni wajib cuba sebab dia sedap yang amat. Tersasul dah.